السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي فتح قلوبنا لفتح كتابه وتدبر آياته الكريمة والإيمان بها والعمل بها والتخلق بها والتحلق حولها ودعوة الناس إليها. الحمد لله الذي عافانا من سيء الأسقام ورزقنا بالصحة والعافية والسلامة في القلوب والعقول والأبدان والأوطان برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan akhwat, marilah kita banyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pagi ini insyaAllah kita ma'al Quran, ma'al Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Suratul Fathi ayat yang ke insyaAllah 27 hingga seterusnya ya. Mushaf Osmani muka 514 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
وكفى بالله شهيدا. Alhamdulillah. Dua keratan ayat Allah daripada suratul Fathi dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Raufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum alladzi la ilaha illahu ilaihin nusyur. Dialah Allah Arhamur Rahimin dengan hamba-Nya sangat-sangat. Dan dialah duk beroyak ke perkara yang benar dari Quran dia untuk umat manusia dapat baca, dapat faham, dapat erti akan cara dia mengatur alam ni. Kita yang diatur, Tuhan yang mengatur. Sebab tu kita kena dengar dia atur belah mana supaya kita terima peraturan dari dia dengan erti. Kalau tak erti pun kita kena terima peraturan dia. Lalu tu kita kena wajib erti peraturan dia mai duk atur kita ni supaya kita berasa seronok. Benar dia royak serupa dengan dia atur. Tiap-tiap ayat Quran ni betul 100% dengan kenyataan yang berlaku dalam sama ada dunia maupun barzakh, sama ada mahsyar maupun dalam syurga. Apabila kita tengok barang hak Tuhan royak ha dunia, ha bulan, ha bintang, ha kita hidup mati betul belaka, maka barang hak kita nak temu dalam barzakh, dalam pada mahsyar, dalam syurga, kena betul belaka lah. Dia royak ha dunia untuk nak jadi saksi kata dia tu, royak hal akhirat pun betul belaka. Sebab tidak ada satu pun menyalahi dengan apa yang Tuhan royak dalam Quran perkara berlaku dalam dunia. Sama ada berjalan bintang, sama ada berjalannya matahari, sama ada berjalannya bulan, sama ada dunia ni lah mana, semua tu hak Tuhan royak dalam Quran sakut dengan dunia betul belaka. Hidup kita, mati kita, begitu kita, begini kita, semua tu betul dengan Quran belaka. Kalau gitu, hak akhirat esok wajib kena betul seperti itulah. Ada dah lah untuk nak tengok sebagai dalil kata akhirat tu Tuhan royak sama ada neraka, sama ada syurga, sama ada ahli syurga sebelah mana, semua tu kena betul, wajib betul. InsyaAllah dah ni kaedah mati kita tu. Mari kita royak, mari kita dengar Allah Ta'ala royak kepada hamba dia di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi. Demi sesungguhnya telah membenar oleh Allah akan rasul dia, akan mimpi dia tu dengan benar. Nabi mimpi ke apa? Mimpi kata nak pergi buat umrah. Nabi tu ya tu hati dia duk ingat ke Mekah dekat Allah. Ingat ke Kaabah. Ingat Masjid Haram, ingat. Tapi dia duk Madinah. Nak klik tak boleh. Nah, kerana serangan daripada musyrik Mekah. Mari duk serang 2, 3, 4 kali dah. Serang perjuangan perang jadi perang Badar. Langgar dia belakang. Perang Badar adalah 100 kilo lebih dengan Madinah. Perang Uhud, tepi Madinah benar-benar. Ya, tak ada masalah lagi semua. Perang apa? Perang Ahzab. Lebih kurang adalah 50 kilo gitu lah. Ahzab dengan Masjid Nabi. Tak apa. 30 kilo apa kita. Masjid Nabi. Ahzab.
Masya Allah. Tak nak klik, tak ada putus ingat kepada ibu kota umat Islam dalam dunia. Lalu tu Tuhawi mimpi kata ya nak pergi buat umrah. Lalu buat umrah lah mana ning? La tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin. Kamu tetap akan masuk masjid haram, boleh masuk masjid haram jika Allah Ta'ala kehendak, hal keadaan amin masuk, tak ada periadak. Muhalliqina ru'usakum, kamu dapat cukur pala-pala ni apa panggil. Nah, tahallul daripada buat umrah. Buat umrah tu yang panggil ihram. Bawa ihram, pakai ihram tak boleh buat tu, tak boleh buat ni banyaklah duduk dalam ihram tu. Bawa kita tahallul, habis. Adalah habis lah ihram. Kita boleh nak duduk dengan isteri, boleh nak buat tu, boleh nak di belakang. Wa muqassirin, dan guting boleh juga. Guting bagi orang Tina guting lah. Nah bagi orang lelaki muhalliqin, orang Tina tak boleh. Orang Tina muqassirin ya. La takhafun, kamu tak ada takut rasa, tak ada rasa takut. Fa'alima ma lam ta'lamu, maka Allah Ta'ala mengetahui barang yang mung tak tahu. Mung tak siapa kamu. Masya-Allah. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba, maka Allah menjadikan di sebalik perkara tu akan pembukaan yang dekat. Fathan ni mana buka lah. Kemenangan, cai canak, taipet, kerung Makkah. Qariba. Dekat. Ceritanya balah mana? Ceritanya asalnya umat dia orang gasing. Bila Nabi buat putus lepas pada bai'ah siap dah. Nak perang dah, tak ada pihak tak sanggup 1,400 orang nak perang kerana orang bunuh Utsman. Ustaz mari berita kata Utsman tak ada kena bunuh sekali. Tu. Lalu tu patu pakak mari tubik mari minta nak buat perjanjian setia tak seperamuku. Satunya Utsman tak kena bunuh, kita perang buat apanya? Duanya demo nak minta buat perjanjian setelah mana demo duk musuh kita tu 45 tahun dah duk musuh dengan Islam. Duk nak kikir, duk nak mamuh, duk nak ratah. Kita terimalah. Umar gak. Ya pergi tanya Nabi. Ya Nabi Allah. Nabi Allah. Alasta Nabi Allah ya haqqan au masdak sungguh. Demo ni Nabi Allah sungguh kedak. Allah Datuk ni jadi sungguh. Nyesigar dia. Ikacak Nabi lah. Mung ni Rasul Allah sungguh kedak. Ngano duk buat bagai-bagai gini. Jawab Nabi bala ya saya Rasul Allah. Umar kata alasna alal haqqi, tidakkah kita di atas benar? Kita ni tidakkah kita bawa dasar benar? Wa aduna alal batil, dan musuh kita orang Mekah tu adalah orang batil. Qala bala, Nabi kata ya betul. Qultu, aku kata lagi ke Nabi, falima tu'ti daniyata fi dinina idzan. Wa apalah boleh kamu duk beri napa hina kepada agama kami ni? Hina ni lah ni yang panggil. Nah, seolah-olah dia mau buat nganying kita. Hatta gapa dia delegasi nyawak bunuh, nyawak kata gitu gini.
Awal, kenal awal. Napa ya? Kita sumpah dah. Bai'ah dah nak apa ya? Nabi itu habis wah dengan Umar. Nabi kata, "Inni Rasulullah, aku ni Rasul Allah." Supaya mengpahatulah. Walastu a'sihi wa huwa nasiri. Aku tak sedekah ke dia. Mana kata dia suruh berhenti, tak jangan pergi. Islam bukan aku suruh pergi ikut urat. Tak. Ning nak ayat beza teruk dengan orang kafir. Kafir nak pergi semacam. Islam ni kalau tak kena pergi, hak tu lah nombor satu sekali. Bila dapat orang nak panggil mai kecek molek, hak tu molek. Nak. Wa huwa nasiri, dia adalah pembantu aku Tuhan. Lalu tu nak saya nak tanya lagi. Awalaisa kunta tuhaddithuna anna sana'ti al-baita fanatufu bihi? Tidakkah Rasulullah prakak kepada puak kami kata kita nak mari kepada Baitullah tahun ning-ning? Maka kita nak tawaf di Baitullah. Ni nak tak leh ni nak kelik ni. Ke mana kelik ni? Prakak ke mana? Nabi jawab, "Fa'ataitu Abu Bakrin." Nabi jawab kata, "Bala betul aku prakak." Fa'akhbartuka anna na'tihi al-'am. Aku dah biasa perakak kata kita nak mari tahun ning ke kana. Tak ada ayat tahun Nabi. Nabi tak ada ayat tahun ning tak ada apa. Tak. Ayat tak nak masuk Mekah. Qala qultu la. Tak ada bunyi ayat tahun ning. Umar ngaku tak bahau nama ning. Nabi perakak kata nak masuk Mekah. Tak ada ayat tahun ning. Umar patiseklah kata tak ada ayat tahun ni. Qala fa innaka atihi wa mutawwifun bihi. Mungning akan datang masuk Mekah dan akan tawaf dengan Baitullah. Qala fa ataitu Abu Bakr fa qultu ya Abu Bakr alaysa hadha nabiyullah haqqan? Dia tanya ni bukan syak, nak confirm. Tidakkah dia ni Nabi Allah sungguh kah? Tidakkah gitu? Qala bala. Abu Bakar pula kata ya. Qultu alasna 'ala al-haqqi wa 'aduwuna 'ala al-batil. Pusing sekali lagi. Kecak Abu Bakar pula. Qala bala. Qultu falima tu'ti ad-daniyata fi dinina idzan. Apa boleh buat hina kita? Hina ni. Oh, kalau kacamata Arab murih benarlah ni. Ni ayat tak ada tu. Dia bawa dasar-dasar hamiyah lagi. Qala ayyuhar rajul. Abu Bakar pula. Hei Abah. Kacak besing anak yatim lah ni. Innahu la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la ya'si rabbahu. Abu Bakar ni bulak molek email dia. Sungguhnya Rasul tu Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak deraka pada Tuhan dia wa huwa nasiruh dan Tuhan dia tu pembantu dia. Fastamsik bi gharzihi, maka hendaklah kamu pegang dengan perintah dia. Ia kata kerana jangan dia menyalahi dia. Abu Bakar mari duk lari Umar. Tengok duk manah Umar. Fa wallahi innahu 'ala al-haq. Demi Allah sungguhnya Muhammad SAW atas benar-benar. Qultu alaysa kana yuhaddithuna anna na'ti al-baita wa natufu bihi. Tidakkah dia ada perakak kata kita nak mari Mekah lepas tu kita nak tawaf pada di Baitullah? Qala bala, ya betul. Afa akhbaraka annaka ta'tihi al-'am?
Supo soalan Abu Bakar dengan soalan Nabi. Allah bulat sungguh dua ni. Apakah dia beri ayat tahu kemung kata tahun ni dia nak mari atau tahun mana? Ayat tahun ni tak? Qultulak tak. Kalau gitu fa innaka atihi wa mutawwifun bih. Supaya Abu Bakar tanya Umar, supaya Umar tanya Abu Bakar, supaya Umar kecek dengan Nabi. Allah sehati sungguh dua kan. Sehati segi seiman dia, iman dia. Tak ada janji tahun ni. Tapi marilah boleh jadi tahun ni. Tuhan tak ada ayat tahun ni. Nabi pun tak ada perakat kau orang kata nak masuk Mekah tahun ni. Dia katakan la tadkhulunnal masjidal haram insyaallah amin. Hak tu dah Nabi kata dah. Amin ni bukan kena perang dak. Mu nak perang ni tak leh. Tak kena dengan Tuhan ayat. Tuhan ayat aminin. Amin. La ilaha illallah. Gitu. Lepas tu, orang tak ada apa pula. Apa tak ada? Tak ada hari sikit abuk senjata. Kecuali pedang-pedang suatu hari itu. Maka, masuk. Tak ada apa masuk. Haji umrah qada. Maka masuk kama kana salahahum seperti mana dia tu buat perjanjian damai. Mahir masuk ke Nabi masya-Allah sungguh. Turut janji kata masuk 3 hari adina. Puak-puak kafir royak. Tak apa 3 hari dia. Bas apa 3 hari? Kafir mai cuy. 3 hari dah ni. Nabi tu baik. Allah. Bagai-bagailah ni. Berapi lapi-lapi umat. Nampaklah jadi duk turut demo duk ya kadang-kadang kena janjilah buatlah tu. Janji 10 buat 10. Janji 15 buat 15. Janji sehari buat sehari. Jangan menyalahi janji. Kalau kuasa buat mereka tak kuasa. Tak apalah pula. Buat siapa 3 hari demo mai cuek. Nabi tahan pakat lebih belakang buat itu. Tu baik. 3 hari tinggal ni tahun 7 tahun. Mari dah tahun lalu. Tak boleh masuk tahun ni. Masuk 3 hari. Wisa 3 hari. Masya Allah sungguh. Sakit hati kalau turut sungguh. Tapi tak Nabi. Sabai-sabai Nabi. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Ini. Sebahagiannya cukur, sebahagiannya guting. Ya, buat lelaki saja terik itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lalu tu ada satu hadis sahih Bukhari Muslim yang kata Nabi berdoa kepada puak-puak muhalliqin, rahimallahu al-muhalliqin. Marratan wa marratain. Rahimallahu muhalliqin. Summa qala wal muqassirin. Muqassirin sekali ya. Doa pada orang muhalliqin, orang cukur ni boleh 2 atau 3 kali. Kita ada kira umrah terutama mula-mula kira umrah. Cukurlah hai umat Islam. Cukur lebih selamat. Learning darah-darah cukup kepala belakang. Apa kita tak saya cukup kepala? Ada setengah tu. Itu maka, itulah hai umat Islam. La takhafun. Maknanya, tak ada takut. Fa'alima ma lam ta'lamun. Faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Tahun yang berubah, tahun tak apa tu, boleh buka. Qarib, setahun. Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah, dai pun tu baik sungguh. La ilaha illallah. Itulah cerita berlaku di kalangan sahabat dengan Rasulullah SAW dengan fuak musyrikin Mekah. Kita marilah pakat tiru puak sahabat
Malah mana dia percaya ke Nabi, percaya bulat-bulat. Kena klik. Karena Nabi itu ya royak dia sendiri. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku tidak ikut, tidak buat melainkan perkara yang diwahyu pada aku. Itu hak Nabi. Hak yang umat tu tak puas hati belah tu. Tapi katanya lepas bila dia tahu kata ini wahyu, maka dia puas hati lah. Mula-mula tu dia ada kesamaran. Bila habis kesamaran, dia puas. Dia puas tak ada apa dah. La ilaha illallah. Nabi ni orang hati tegak. Tegak serta tak ada gupuh. Tegak ni tak mesti gupuh. Gupuh tak mesti tegak, kadang-kadang lari yak gupuh tu. Nah, Nabi tetap tak lari, sertanya hati tetap. Itulah Rasul kamu, hai umat Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, Nabi tak kacak melainkan dengan wahyu, Nabi tak buat melainkan turut wahyu. Maka kita tak boleh lari, lawan Nabi. Allah Ta'ala buat contoh umat tu, lawan mula-mula buat cerak, tak habis. InsyaAllah Ta'ala dah. Begitulah hari ini, sekadar ni dulu. Wallahu Ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.